Serangan Amerika dan Israel ke atas Iran akan membawa impak yang besar kepada negara-negara lain, termasuklah Malaysia, dari segi ekonomi dan barangan berbagai keperluan. Iran bukanlah celang-celang. Mereka mempunyai kekuatan dan telah diuji beberapa kali dan musnah senjata-senjata seperti yang didakwa oleh Amerika dan Israel. Namun ia tetap terus bergerak ke hadapan mencipta senjata yang baru dan berjaya. Akhir-akhir ini membuktikan Iran adalah sebuah negara yang kuat dan padu. Negara-negara lain Arab sudah pun menentukan mereka menyebelahi kepada Amerika, dan ada yang tetap dengan Iran. Jadi di kawasan Timur Tengah bergolak. Apabila Iran jatuh ditumbangkan, sudah tentulah Amerika dan Israel akan menguasai kawasan tersebut keseluruhannya. Inilah cita-cita Israel dan juga Amerika untuk menguasai kawasan tersebut kerana ianya kaya dengan hasil bumi minyaknya untuk kepentingan mereka.